Kenapa tiba-tiba saja isu ini begitu hebat diperkatakan apabila Perdana Kecil Mani Urai tidak sebelumnya? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pematang. Cukup setia dengan Sungai Panjang. Dua perkara. Pertama, betul Petronas hari ini buat, bukan Petronas tetapi Timbalan Perdana Menteri hari ini membuat kenyataan mengarahkan Petronas diberi tempoh 48 jam. Tapi setelah kita desak berulang kali, maknanya bukan dengan keikhlasan, kejujuran UMNO dan Barisan Nasional untuk berkongsi maklumat ini, tidak. Setelah Pakatan Rakyat bangun dan bangkit beri kesedaran kepada rakyat bahawa kita ditindas, kita dizalimi, baru nak jelaskan. Tak apalah, saya tunggu 48 jam. Tapi kita juga ada rekod. Ada sebahagian daripada kawasan itu bertindih dengan Thailand, di bawah Joint Development Authority, JDA. Dan memang ada perjanjian, keuntungannya 50-50. Dan kita dah pergi Thailand dah. UMNO dia pergi tempat lain, tetapi kita pergi jumpa kerajaan Thailand, ya. Kita lihat rekod daripada 50% yang diperolehi oleh kerajaan Thailand, kita boleh kira berapa banyak 50% untuk kerajaan Malaysia. Dan kita hanya tuntut 5% daripada 50% yang berkenaan. Itu pun tak boleh bagi. Tak apa, saya tunggu penjelasan daripada Petronas. Yang kedua, Permatang bangkitkan kenapa sekarang. Saya nak bangkitkan juga, kenapa sekarang baru nak batalkan PPSMI? 5 tahun dah kerajaan UMNO mempertahankan PPSMI. Belanja 4.5 bilion ringgit. Baru malam tadi sedar dasar ini silap. Alasan yang diberikan oleh Timbalan Perdana Menteri ialah sebab ada laporan daripada Badan UNESCO yang mengesahkan dalam kajiannya bahawa apabila seseorang rakyat itu hendak maju dalam bidang sains dan teknologi, ianya mestilah dididik dalam bahasa ibundanya. Itu penjelasan Timbalan Perdana Menteri. Pematang, hujah yang sama digunakan oleh Pakatan Rakyat 5 tahun yang lalu. Tapi UMNO sombong, tak mau dengar sebab masa itu dia takut dengan Dr. Mahathir. Sekarang ni baru berani. Itu pun sebelum umum, Timbalan Perdana Menteri jumpa dulu Tun Mahathir. Boleh tak aku umum? Siapa Perdana Menteri? Siapa? Bukan saya kata, ini bukan tuduhan. Ini Tan Sri Muhyiddin buat kenyataan semalam. Saya dah semak dengan Tun. Tun setuju. Hari ini Tun kata tak setuju. Sebab dia mudah lupa, Tuan Speaker. Inilah permainan politik UMNO, sebab dia tahu Mani Urai 99% adalah pengundi Melayu. Dan dia tahu orang Melayu marah, tokoh akademik marah, cendekiawan marah. Baru hari ini nak batalkan, tapi belanja dah 4.5 bilion. Dan bukannya batal besok, 3 tahun akan datang. Dia lupa 3 tahun akan datang, insya-Allah kami yang berada di Putrajaya. Jangan bimbang. Yang kedua yang saya nak bangkitkan, kalau 5 tahun belanja 4.5 bilion, 3 tahun yang akan datang berapa bilion pula? Kalau tempoh 5 tahun boleh belanja 4.5 bilion, 3 tahun lagi mungkin lagi 3 bilion. 7.5 bilion habis begitu saja. Apa akan jadi pada software berkenaan? Apa akan jadi kepada bahan-bahan yang telah dibeli selama tempoh 5 tahun ini? Satu pembaziran kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu saya nak bawa balik kepada Selangor. Selangor jangan buat macam UMNO. UMNO ni, kata Tok Guru Ning Abdul Aziz, dah gemulah. Saya tak faham apa istilah gemulah. Tuan Speaker mungkin faham. Saya tanya Tok Guru Ning Aziz di Mani Urai, saya kata, Tok Guru, gemulah ni apa? Gemulah ini rupanya asal daripada perkataan dah pulang ke rahmatullah. Jadi kita tak mahu pembaziran seperti ini, boros seperti ini, rasuah seperti ini, kerana rakyat akan menghukum kita dalam pilihan raya yang akan datang. Saya nak balik dari Selangor, dah jauh dah sampai Kelantan, Thailand. Kita lagi Mongolia ni, ada Mongolia ni selepas ni. Mongolia dah pergi. Kita ada masalah dengan kerajaan pusat. Contohnya, pada
contoh peruntukan MARIS, iaitu Geran Jalan Raya berdasarkan Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia ataupun MARIS. Tuan Speaker, pada tahun 2007, pusat beri 276 juta ringgit. Pada tahun ini hanya 150 juta. Adil? Tidak adil. Pemberian berdasarkan tahap ekonomi. Tahun lepas, tahun 2007, 16 juta. Tahun ini, kosong. Belum beri. Pemberian 5% bagi projek kerajaan persekutuan. Belum beri. Projek mengurus yang 50% di bawah jabatan. Belum beri. Capitation grant. Pada tahun 2008, 70 juta. Tahun ini, baru 36 juta. Ini menunjukkan, sementara kita menghadapi masalah dengan kerajaan pusat yang menggunakan tekanan, ugutan untuk menghalang kemajuan di negeri Selangor. Tak cukup itu, dia gunakan SPRM untuk menekan pimpinan negeri Selangor. Lembunya, keretanya, hari rayanya. Yang mention mahligai sampai sekarang sentuh pun tidak. Tanya pun tidak. Saya tidak mahu terbabit dalam perbalahan Skincan dengan Sungai Panjang. Tentang mahligai. Belum. Belum masuk lagi. Ya, Sungai Panjang dia gunakan pentas ini untuk mempertahankan dan membela diri dia. Tak apalah, itu hak dia. Tetapi saya nak beritahu, ini bukan soal. Saya tidak mahu buat tuduhan. Kalau betul dia mampu, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Buat secara baik, amanah, bertanggungjawab, tidak rasuah, saya tak ada masalah. Tetapi, Tuan Speaker, perkara yang saya nak tekankan di sini ialah, mungkin dari segi prosedurnya betul. Procedurally correct ataupun right, tapi morally is wrong. Bagaimana seorang menteri besar cabutlah gigi berapa banyak sekalipun, bubuhlah gigi emas banyak mana pun, takkan boleh bina rumah sebesar itu. Kalau betul lah boleh bina pun, takkan tak terasa sedikit, takkan conscience tidak terasa. Bagaimana aku boleh duduk mahligai ini sedangkan masih ramai rakyat negeri Selangor yang duduk di tebing-tebing sungai sebagai peneroka bandar. Tak terasa ke? Conscience kita di mana? Kita pimpinan politik. Kita bukan toke usahawan besar. Kita pimpinan politik. Sebab itu saya kata procedurally correct, tetapi morally it is wrong. Sebagai menteri besar buat mention seperti itu. Saya ada calculation. Saya bukan nak buat tuduhan, tapi jawablah nanti. Dia kata ada 2 lot. Jumlah kedua-dua lot ni 52,221 kaki persegi. Baik. Saya terima baik jawapan Sungai Panjang. Dia kata tak, 3.5 juta je. Saya bawa setiausaha kerajaan negeri. Saya bawa pegawai BPR. Apa kena mengena dengan SS nak pergi tengok rumah pula ni? Apa kena pengarah BPR nak pergi tengok rumah? Pengarah BPR, kalau siasatan, dia teruskan. Apa dia buat tour? Pergi Disneyland, pergi rumah, bawa SS, bawa pengarah BPR. Ini apa benda? Itu tidak menjamin bahawa urusan itu betul. Jangan gunakan setiausaha kerajaan negeri, jangan gunakan pegawai kerajaan negeri, jangan gunakan pengarah BPR untuk menghalalkan cara yang haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia kata harga 3.5 juta. Okey, kalau saya boleh terima angka itu, saya juga tidaklah sebahalul seperti ramai orang di sebelah sana. Kalau 52,000 kaki persegi dibahagi dengan 3.5 juta ringgit, maknanya satu kaki persegi 67